Pada September 1996, Mike berjaya kalahkan Bruce Seldon dengan pantas. Jadi, Mike dah pegang balik gelaran juara WBA untuk mengukuhkan dominasi Mike dalam sukan tinju kategori heavyweight. Sayangnya, pada 9 November 1996, Mike kalah dalam satu perlawanan yang dinantikan oleh ramai orang, iaitu perlawanan menentang Evander Holyfield. Masa tu, orang dah anggap yang zaman Holyfield ni dah habis dah boleh pencen dah. Tapi, dengan strategi yang penuh disiplin dan keberanian, dah membuktikan bahawa Holyfield ni masih relevan. Lepas dah kalah ni, orang ramai dah start fikir yang Mike ni takkan mampu jatuhkan boxer yang tahan lasak. Maka diorang repeat balik fight tu pada 28 Jun 1997 dengan lebih 2 juta tontonan pada ketika tu. Masa pusingan pertama dan kedua, Mike agak agresif, tapi boleh nampak yang dia tengah stres. Holyfield pula nampak relax dan sabar je cari peluang. Mike komplain banyak kali dekat juri yang Holyfield ni banyak guna kepala secara kasar. Masuk round ketiga, Mike peluk Holyfield dan gigit cuping telinga kanan dia sampai terkoyak Mike. Juri terus hentikan perlawanan tu dan Mike kena potong 2 mata. Masalahnya, bila diorang masuk balik gelanggang, Mike gigit pula telinga kiri. Perlawanan tu terus dihentikan dan Holyfield diisytihar sebagai pemenang melalui disqualification. Holyfield terus dihantar ke hospital sebab nak sambung balik cuping telinga dia. Member terus bersumpah takkan lawan lagi dengan Mike siap. Masa kejadian ni berlaku, keadaan dekat arena terus jadi huru-hara Mike. Dekat luar arena pula berlakunya rusuhan kecil di antara penyokong. Disebabkan tindakan Mike ni, dia kena denda 3 juta US dollar dan digantung lesen bertinju selama setahun. Reputasi dia pun dah jatuh merudum. Sponsor dan peminat yang kecewa dengan dia terus jauhkan diri. Peristiwa ni dianggap sebagai memori hitam dalam sejarah sukan moden.